game yang boleh latih leadership. Okay, saya nak share sikit lah satu game yang boleh latih leadership adalah yang RPG base macam Final Fantasy. Sebab apa tau? Sebab dalam RPG base ni dia ada karakter warrior, ada mage, ada archer, ada healer semua tu. So kita sebagai player, iaitu ketua kepada karakter-karakter ni, kita kena tahu apa potensi dia, apa the best item untuk mereka, and macam mana kita nak buat strategi untuk melaksanakan full potential karakter-karakter ni, especially nak lawan boss. So kenapa saya cerita pasal game ni? So saya nak cerita sebenarnya ada macam-macam cara untuk latih leadership. Saya bukan nak ajak orang main game duduk terperuk 24 jam dalam bilik, bukan. Saya nak beritahu banyak cara boleh latih leadership ni. Ada orang dia pergi volunteer, join volunteer, berkenalan dengan ramai orang. Ada orang jadi cikgu. Jadi cikgu pun adalah satu posisi leadership, iaitu dia adalah ketua kepada anak murid dia, di mana dia memberitahu suatu informasi kepada anak murid dia, tambah verbal skills, and bertukar sasiah anak murid dia. So macam-macam cara boleh latih leadership. Dan leadership ni dia bukannya kena lahir baru ada. Dia skill yang boleh improve. Kalau orang tu tak ada skill leadership, dia boleh improve selagi dia waras, selagi dia berakal, selagi dia berkemampuan.